Elephant fight elephant. Hari ni kita masuk kelas strategi perang. Sebelum tu kena tengok dulu video ni. Sebab saya akan cerita pasal Center of Gravity atau COG. Apa COG Barisan Nasional? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Dalam peperangan, ada dua pendekatan. Pertama adalah attrition dan yang kedua adalah manuver. Apa attrition dan apa manuver ni? Secara ringkasnya, attrition ni menang dengan melemahkan kekuatan lawan sedikit demi sedikit. Fokus pada kuantiti, ketahanan dan gunakan sumber yang banyak. Manuver pula adalah menang dengan mengatasi atau memintas kekuatan lawan. Fokus kepada kualiti, kepantasan, kreativiti dan gunakan sumber secara bijak. Nak senang faham, attrition ni dua tentera bertempur secara berterusan. Siapa mempunyai lebih ramai anggota, senjata dan bekalan biasanya mempunyai kelebihan. Manuver ni tidak menyerang kubu paling kuat, memintas pertahanan, menyerang bahagian belakang atau pusat logistik. Okey, sekarang korang semua dah tahu pasal attrition dan manuver. Mesti korang nak tahu pendekatan mana yang lebih berkesan. Jawapan ringkas saya adalah manuver. Lagipun attrition ni digunakan pada zaman Perang Dunia Pertama dulu. Dah ketinggalan zaman. Strategi peperangan ni juga boleh dilihat dalam politik negara kita. Korang rasa Barisan Nasional dan Pakatan Harapan gunakan pendekatan attrition atau manuver? Takkan dalam Barisan Nasional dan Pakatan Harapan tak ada strategis? Kalau nak harapkan cyber troopers atau ceplos-ceplos untuk fikir benda besar macam ni, memang tak lah. Kelas percuma hari ni pasal manuver. Untuk melaksanakan pendekatan manuver ni, kena faham juga Center of Gravity dan kaitannya dengan Critical Capabilities, CC, Critical Requirements, CR dan Critical Vulnerabilities, CV. Tengok video ni dekat profil saya. Dalam video tu, saya bagi tahu apa COG PKR dan Pakatan Harapan. Lengkap dengan CC, CR dan CV lagi. Sekarang mesti korang semua nak tahu apa COG Barisan Nasional kan? Okeylah, saya beritahu. COG Barisan Nasional adalah jentera akar umbi yang tersusun dan berpengalaman. CC, CR dan CV apa pula? Yang ni korang minta ceplos-ceplos fikir lah. Takkan semua benda saya nak bagi tahu. Saya pernah bagi tahu PKR atau Pakatan Harapan perlu ada seorang strategis yang boleh berfikir macam saudara Rafizi Ramli untuk lawan Barisan Nasional. Kalau masih nak teruskan dengan pendekatan attrition, saya ucapkan good luck sekali lagi. Berdasarkan podcast YBM dan ceramah-ceramah saudara Rafizi Ramli, saya yakin saudara Rafizi Ramli faham apa COG Barisan Nasional dan apa CC, CR dan CV. Sebab tu masa dalam PKR dulu, saudara Rafizi Ramli minta PKR kuatkan parti dan tak setuju dengan pendekatan rangkul semua. Korang pun boleh tengok apa berlaku selepas itu. Korang rasa pendekatan rangkul semua ni berjaya ke? Masih nak rangkul semua lagi ke? Korang tengok gambar ni. Boleh pula tanya, salah saya apa sebenarnya? Jangan risau Datuk Seri. Ceplos-ceplos kata Datuk Seri tak salah apa-apa pun. Saya sebagai seorang veteran tentera nampak bahawa parti bersama lebih cenderung kepada pendekatan manuver berbanding attrition. Pendekatan manuver bukan jaminan untuk menang, tetapi manuver meningkatkan kebarangkalian untuk menang. Apa yang penting, parti bersama kekal membawa naratif jelas dan mudah difahami. Pengundi menerima mesej yang dibawa. Jentera cukup untuk menukar sokongan kepada undi dan strategi dilaksanakan dengan disiplin. Dalam politik, yang menentukan kemenangan bukan semestinya parti paling besar, tetapi parti yang paling tepat membaca keadaan
dan menggunakan sumber secara strategik. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.